Hampir ragut nyawa. FAISAL Halim kecewa kes SIMBAHASIDDIKLASIFIKASINFA. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Pemain sayap lincah Selangor FC, Faisal Halim kecewa dengan keputusan Jabatan Peguam Negara yang mengklasifikasi kes serangan Simbah Asid ke atasnya sebagai tiada tindakan lanjut, NFA. Menurut laporan Kosmo Online, peguam yang mewakili Faisal, Nik Zarif Nik Mausfa memberitahu anak guamnya itu sukar untuk menerima keputusan tersebut memandangkan kejadian yang berlaku pada 5 Mei tahun lalu hampir meragut nyawanya. Difahamkan, pihaknya akan mengambil langkah selanjutnya sebagai usaha untuk mendapatkan keadilan buat Faisal selaku mangsa dalam kes itu. Selepas mengetahui status kes berkenaan, Faisal selaku anak guam, kami jelas kecewa dengan keputusan siasatan tetapi faham dengan situasi semasa. Kita ada undang-undang dan dia ada hak sebagai warga negara. Dalam konteks ini, pihak berkuasa adalah Polis Diraja Malaysia, PDRM. Kita juga telah berbincang dengan Faisal untuk tentukan langkah seterusnya yang boleh diambil memandangkan dia adalah mangsa dalam kes ini, katanya pada sidang akhbar semalam. Secara mental, kita tengok Faisal macam dah okey kerana sudah kembali beraksi. Tetapi tahu insiden ini pasti meninggalkan trauma padanya. Tidak sampai setahun juga, dia sudah kembali dipanggil bersama skuad kebangsaan dan ini adalah perkara positif, katanya.